Cik cerita apa ni? Entahlah, dah 2 jam aku cari tak jumpa ni. Ni aku cik. 2 hours later. Dan, kau rasa siapa yang buat skrin ni? Aku rasa orang yang buat skrin ni adalah orang pertama yang tengok cermin. Kau tahu tak sebab apa? Serumah kita. Sebab dia tengok cermin. So dia fikir macam mana kalau orang tengok dia. So dia dapat idea, dia fikir satu malam dapat idea, apa kata kalau aku buat skrin? So sebab tu dia buat skrin. Itulah orang pertama buat skrin. Betul tak? Entahlah, dah 2 jam aku cari. Tapi cermin tengok diri sendiri. Ini kau tengok orang lain. Sebelum kau nak tengok orang lain, kau cerminkan diri kau dulu. Kau dah elok sangat? Kau dah bagus sangat kau? Dah pandai sangat? Kalau kau rasa kau dah perfect semua benda tu, barulah kau boleh tengok orang lain. Cermin diri kau dulu. Betul? Entahlah, dah 2 jam aku cari. Betul lah dia cakap tu. Ni kau nak tahu cerita apa ni? Entahlah. Dah 2 jam aku cari. Betul? Entah. Kau punya sideburn dah nak sampai ketiak dah. Kau tengok. Entahlah. Dah 2 jam aku cari. Serumah kita.